Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali ke channel kecil ini. Kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih banyak-banyak. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ini, selamat datang. Dan channel ini sekadar untuk berkongsi pengalaman dan juga apa yang berlakulah dalam kehidupan saya. Buat masa ni memang saya fokus kepada pengalaman-pengalaman saya sewaktu kehamilan, melahirkan dan penjagaan anak. Kalau ada kalau ada permintaan, saya akan teruskan dengan segmen-segmen lama selepas ini. All About Malaysia lah, Dimensi. Ada 3 segmen sebelum ni yang pernah saya buat lah. Okay, so untuk hari ni saya nak sambung bercerita tentang perjalanan kehamilan saya bermula untuk pemeriksaan di PPUM. Maknanya kehamilan tu dah besar lah kan. Kalau tak silap saya mula menjalani pemeriksaan di PPUM tu pada usia kehamilan 30 minggu. Kalau pada video yang lepas saya dah cerita tentang bagaimana nak booking bersalin di PPUM. So untuk hari ini saya nak cerita macam mana saya kali pertama ke PPUM untuk buat pemeriksaan kandungan. So saya tak ingat berapa hari bulan. Kalau tak silap saya pada 22 September ke Ogos. Saya lupa lah waktu tu 31, 34, 30. Okey, saya rasa dalam bulan September lah. Okey, waktu tu saya pergi ke PPUM, saya memang pergi pagi sebab saya kalau boleh tak naklah bersesak-sesak dengan orang terlalu lama. Tapi alhamdulillah dekat kompleks wanita tu tidaklah terlalu ramai. So bila saya pergi, kita tak tahu kan macam mana prosedur tu. Jadi kita tanya kaunter lah macam kat mana nak ambil nombor mana dan sebagainya. Okay. Bila rupanya tempat untuk scan dengan tempat untuk jumpa doktor ni berbeza. Tapi walau apa pun kita kena pergi juga ke tingkat 2. Tingkat 2 sebenarnya dia di ground floor sebenarnya, tapi dia panggil tingkat 2 sebab tingkat 1 tu dia di lower ground. Okey, kita kena ambil nombor dekat tingkat 2 tu untuk kita dapatkan nombor untuk check up lah. Tetapi selalunya kalau appointment kita sama, appointment untuk scan tu sama hari dengan hari appointment untuk doktor, untuk jumpa doktor. Lepas kita ambil nombor, selalunya dia akan minta, kita ambil nombor, kita akan tunggu dekat kawasan menunggu tu. Kemudian bila nombor kita dipanggil, bila kita sampai ke kaunter tu, dia akan bagi kita satu slip dan kita diminta untuk ke level 1 dulu untuk buat scan dulu. So saya akan pergi scan di tingkat 1. Saya ingat lagi sonografi pertama yang scan saya dekat PPUM tu nama dia Puan Wani. Puan Wani tu memang orangnya memang ramah dan dia ceritalah setiap apa yang dia buat. Dia scan apa, baby tu panjang berapa, besar berapa dan sebagainya. Memang peramah seperti mana yang saya selalu buat dekat Dr. Chia tu kan. Cuma Dr. Chia tu of course lah lebih ramah. Dan lepas kita scan tu, kita akan tunggu sekejap dekat tu. Kita pergi ke tempat scan tu, of course lah kita kena letak kita punya slip dekat situ dan buku pink kalau tak silap kita kena letak dekat kaunter tu. Kemudian nama kita akan dipanggil, kita akan scan. Saya ni dah terbalik dah cerita. Itulah yang saya jumpa dengan Puan Wani tu. So bila dah lepas scan tu, kita akan diminta untuk tunggu sekejap untuk kita dapatkan report scan kita pada hari tersebut. Jadi lepas menunggu beberapa minit tu, tak lama pun, saya rasa paling lama pun dalam 10-15 minit je kita tunggu. Dia akan panggil nama kita dan akan bagi report scan tu kepada kita untuk kita bawa semula naik ke tingkat 2. Okey, bila naik ke tingkat 2, kita tak perlu lagi menunggu giliran
kita just pergi balik ke kaunter mana yang bagi kita slip tadi. Kita just pergi je dekat kaunter tu, kita bagi tahu kita dah siap scan. Kemudian dia akan bagi kita macam, tak silap saya number lah. Dia suruh kita pergi ke kaunter jururawat 2. Kaunter jururawat 2 ni, saya tak tahulah kalau ada kaunter jururawat lain juga yang kita kena pergi. Tapi setiap kali saya pergi, saya dapat kaunter jururawat 2. Okay, dia akan masuk lagi ke tengah daripada bahagian depan tu. Kita pergi ke kaunter jururawat 2 tu. Kemudian dia akan bagilah arahan dekat kita untuk kita pergi buat urine test. Okay, bila kita pergi buat urine test tu, selalunya akan ada nurse juga yang akan berjaga di berdekatan dengan bilik air ataupun toilet tu lah. So, dia akan minta kita ke sana, kita masuk je toilet terus. Lepas tu dekat dalam tu dah disediakan dia macam cup lah untuk kita buat urine test. Apa yang menariknya, saya suka dengan cup untuk urine test di PPUM ni sebab cup dia besar dan tak adalah besar sangat, tapi dia besarlah daripada botol urine test yang biasa kita jumpa di kebanyakan klinik dan hospital. Dia besar dan dia taklah cetek sangat, tapi dia macam melebar lah bekas tu. Sebab senang untuk kita ambil urine dan takkan kotor lah botol tu dan tangan kita sebab botol tu besar kan. Okey, bila kita dah habis buat urine test tu, dia akan kita akan bawa keluar, ataupun kadang-kadang kalau nasib kita baik, nurse tu datang bila tengok kita siap, dia akan datang ke bilik air dan akan test urine tu. Kemudian kita just buang je lah urine dengan cup tu, kita buang. Kemudian kita keluar, masa tu kita boleh tanyalah nurse tu sama ada urine kita normal ataupun tidak. Alhamdulillah seperti biasa urine saya normal dan tak ada protein, glukos pun tak tinggi dan sebagainya. Okay, lepas kita keluar tu, dekat kawasan toilet tu juga kita akan buat timbang berat badan. Okay, bila dah timbang berat badan, yelah sebab kita blind kan, kadang-kadang kita tak nampak berapa bacaan pada penimbang tu. So kepada kawan-kawan yang blind, jangan takut, just tanya je apa yang you all nak tanya. Berat you okey ke tak, berapa berat you dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang tak sebut berapa berat tu. Kadang-kadang kita perlu tanyalah sebab kalau saya curious, sebab saya memang jaga berat badan sewaktu mengandung ni supaya tak naik sangat, tidak terlalu kurang sangat berat, sebab nanti akan jadi masalah. Dah pernah ada pengalaman kan dekat klinik Chia. Okey, lepas kita dah timbang berat, dia akan hantar kita ke satu kaunter lagi untuk kita timbang, bukan timbang, untuk kita cek BP ataupun blood pressure lah. Okey, selalunya kalau blind kita akan dapat fast track. Kita tak perlu menunggu dah, dia akan terus bawa kita ke blood pressure tu. Sebab saya pernah ada satu kali tu, saya pergi, saya tak dapat number fast track tu. Bila nurse tu dah kenal saya, dia bagi tahulah, dia tanya saya, kenapa puan tak dapat fast track number? Saya cakap saya tak tahu, kaunter bagi, saya ikut je lah. Dia tak apa. So nurse tu sendiri yang akan hantar kita ke kaunter untuk cek BP tu, walaupun kita ada suami dengan kita ataupun kita ada assistant ke kawan whatsoever dengan kita lah, sebab dia nak buat fast track tu. Kalau kita pergi sendiri dengan orang yang datang dengan kita tu, nanti orang pelik pula kan, kenapa tiba-tiba kita potong queue pula. Okey, dekat sana dia kalau kali pertama dia akan tanya juga detail kita dan sebagainya lah. Okey, untuk dekat blood pressure test ni pun kadang-kadang dia tak sebut. As a blind, kita ada hak lah untuk tanya blood pressure kita normal ke, tidak ke dan sebagainya. Okay, lepas kita check BP tu, jadi kita akan dapat number. Number ni yang number untuk jumpa doktor dan bilik berapa lah. So kita tunggu je lah dekat situ. Pada hari pertama saya pergi tu, saya pelik, kenapa ada orang yang kena panggil nama macam tu. Rupanya dia ada satu sesi untuk masuk ke ceramah penyusuan.
Okey, bila kita nak masuk ke ceramah penyusuan tu, dia tak ada number lah, dia akan panggil nama kita. Itu saya akan cerita pada video akan datang lah. Okey, bila dah sampai giliran saya untuk masuk berjumpa dengan doktor, macam biasalah kita masuk berjumpa dengan doktor. Saya ingat first time saya pergi sana, saya jumpa dengan doktor, saya lupalah, Doktor Afikah kot nama dia. Afikah atau Atikah? Habis saya rasa Afikah lah. Okey, doktor tu pun sama juga, dia akan tanya kita beberapa soalan. Okay, dia tanya, antara soalan yang orang akan tanya adalah adakah kita merancang untuk kehamilan ni, adakah kehamilan berlaku secara semula jadi ataupun kita ada ambil plan-plan tertentu macam IVF dan sebagainya. Of course lah, saya punya tidak merancang lah. Bila kita kata kita tak rancang untuk mengandung, dia akan tanya sama ada kita we want to keep this baby or not. Okay, so untuk saya, of course lah, saya nak baby saya tu dah mengandung, dah sampai minggu ke-30, takkanlah tiba-tiba nak buang baby. Saya tak tahulah kalau jawapan kita tak nak simpan baby tu apa tindakan yang seterusnya. Saya tak pasti benda tu, tapi sebab jawapan saya memang saya nak kan baby tu, jadi dia okey je lah. Dan selalunya bila kita blind ni, of course kita ada concern jugalah tentang penglihatan anak kita. So saya tanyalah Dr. Afikah tu, doktor, saya ni sakit traukoma. Yang saya baca, sepemahaman saya, traukoma ni bukan sakit genetik, dia disebabkan bakteria. Is it true or not, doktor? So dia check, dia kata ya, traukoma tu memang bukan sakit genetik. Kemudian bila bukan sakit genetik tu, dia cakap lah jangan risau, insyaAllah anak tak akan dapatlah jangkitan tu, dia cakap, melainkan dia memang terdedah kepada bakteria tersebut. Jadi itulah perjalanan saya untuk hari pertama saya check up di PPUM. Oh ya, masa pendaftaran yang saya cerita minggu lepas tu, sebenarnya saya ada dapat satu pamphlet berkenaan dengan untuk tes darah baby. Itu tes darah berkaitan dengan penyakit-penyakit yang baby kita hadapilah, sama ada dari segi genetik dan sebagainya. Kalau kita nak buat, kita kena bayar, walaupun kita blind, kita kena bayar dalam 100 lebih kot. Bila saya tanya doktor, perlukah saya buat benda tu? So doktor kata bila dah buat NICC tu, benda tu tak perlulah kita bergantung kepada baby nanti. Kalau baby tu since okey, tak perlu, kecuali kalau ada benda-benda yang mencurigakan, dan baru kita buatlah test tu. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa like, komen dan share. Semoga kita bertemu di video-video akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.